Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Narain Akila binti Muhammad Fazil bernombor matrik C23A10023. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Siti Nur Anis binti Afandi kerana mengajar subjek kod khusus SCH 2093 iaitu Sastra Islam. Tajuk yang saya ambil untuk tajuk individu saya ialah analisis lagu Isteri Solehah karya Nazrul Johari berdasarkan teori resepsi. Untuk pertama sekali saya akan jelaskan pada latar belakang. Latar belakangnya ialah lagu nasyid merupakan medium dakwah yang berkesan dalam menyampaikan mesej Islam kepada masyarakat. Lagu Isteri Solehah karya Nazrul Johari menekankan ciri-ciri wanita muslimah ideal menurut Islam serta peranannya penting dalam membentuk keluarga sakinah. Sebab lagu Isteri Solehah ni menciri-cirikan wanita solehah. Yang kedua, permasalahan kajian pada tajuk saya ialah terdapat segelintir masyarakat yang kurang memahami konsep sebenar isteri solehah dalam Islam dan hanya mentafsirkan secara umum. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menganalisis nilai dan mesej dalam lagu ini berdasarkan teori resepsi. Untuk objektif kajian saya ada 3. Yang pertama, mengenal pasti mesej utama dalam lagu Isteri Solehah. Yang kedua, menganalisis penerimaan dan tafsiran pendengar terhadap lagu tersebut berdasarkan teori resepsi. Dan yang ketiga, menjelaskan kesan dan implikasi lagu terhadap pembentukan akhlak dan peranan wanita dalam Islam. Untuk metodologi kajian saya menggunakan kaedah kajiannya ialah kualitatif, iaitu analisis teks lagu dan pendekatan teori resepsi. Sumber data, lirik lagu daripada Isteri Solehah serta pendapat atau tafsiran pendengar melalui pemerhatian dan bacaan. Prosedur kajian yang pertama, mendengar dan meneliti lirik lagu. Yang kedua, mengenal pasti mesej utama. Yang ketiga, menganalisis tafsiran pendengar berdasarkan teori resepsi. Dan yang keempat, membincangkan kesan dan implikasi. Kaedah pengumpulan data saya melalui pemerhatian, nota dan kajian dokumentasi melalui artikel, jurnal dan buku. Kaedah analisis dasar ialah analisis kandungan berpandukan teori resepsi. Mesti tertanya-tanya kan, apa itu teori resepsi? Teori resepsi ini dia menekankan bahawa makna sesuatu karya berbentuk daripada penerimaan, tafsiran dan pengalaman pembaca atau pendengar. Makna tidak hanya wujud dalam teks tetapi dihasilkan melalui interaksi antara teks dengan khalayak berdasarkan latar belakang, pengetahuan, nilai dan pengalaman masing-masing. Teori resepsi ini dikeluarkan oleh Wolfgang Lezer dan Hans Robert Jauss. Yang kelima, dapatan dan pembincangan saya terhadap lirik lagu ini. Yang pertama, isteri sebagai penyejuk jiwa. Contoh lirik dia, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Huraian dia, lirik ini menunjukkan bahawa isteri solehah memberi ketenangan emosi dan membantu dalam aspek pemikiran suami. Tetapi daripada resepsi pendengar, untuk kita punya teori, pendengar mentafsir bahawa isteri berperanan sebagai sumber ketenangan dan sokongan mental dalam rumah tangga. Untuk pendapatan perbincangan yang kedua ialah isteri sebagai teman dan sahabat. Contoh lirik yang saya petik pada lagu ini ialah di rumah dialah isteri, di jalanan ialah kawan. Huraian dia, lirik ini menggambarkan hubungan suami isteri yang mesra dan saling memahami seperti sahabat.
Tetapi daripada kita punya teori resepsi pendengar melihat perkahwinan sebagai hubungan yang harmoni, mesra dan saling melengkapi dalam pelbagai situasi kehidupan. Untuk pembincangan yang ketiga, isteri sebagai pembimbing. Contoh lirik, di waktu kita buntu, dialah petunjuk jalan. Huraiannya, isteri solehah digambarkan sebagai pembimbing yang memberi nasihat dan panduan ketika suami menghadapi kesukaran. Tetapi daripada resepsi pendengar mentafsirkan bahawa wanita juga memainkan peranan penting sebagai penasihat dan pemberi solusi dalam keluarga. Kita boleh lihat kalau kita huraian kita sendiri, kita kata isteri solehah ni menggambar pembimbing, memberi nasihat kepada suami kalau suka. Tapi bagi resepsi pendengar, wanita juga bermain peranan penting untuk menasihat suami. Dan yang keempat, isteri sebagai pengingat dan penjaga nilai. Contoh lirik, kita lupa, dia mengingatkan. Huraiannya, lirik ini menunjukkan peranan isteri dalam mengingatkan suami tentang tanggungjawab, agama dan nilai-nilai kehidupan. Tetapi daripada reaksi pendengar melihat isteri sebagai penjaga akhlak, nilai Islam dan pengingat agar keluarga sentiasa berada di jalan yang benar. Dan saya punya pembincangan yang terakhir ialah isteri sebagai tonggak kehidupan. Contoh yang saya petik, dia umpama tongkat si buta bila tiada satu kehilangan. Huraiannya, perbandingan ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran isteri dalam kehidupan suami. Kehilangannya memberi kesan yang besar dan sukar diganti. Tetapi daripada resepsi pendengar menyedari bahawa kehilangan isteri solehah memberi kesan besar dalam hidup dan peranan isteri tidak dapat digantikan. Untuk yang keenam, rumusan. Lagu Isteri Solehah karya Nazrul Johani mengandungi mesej Islam yang mendalam mengenai ciri-ciri isteri solehah dan peranan dalam keluarganya. Melalui lensa teori resepsi, makna lagu ini terbentuk daripada interaksi antara lirik dan pendengar berdasarkan pengalaman serta nilai masing-masing. Lagu ini berperanan sebagai medium dakwah yang berkesan dalam membentuk akhlak wanita dan membina keluarga sakinah. Untuk implikasi kajian, memberi kesedaran tentang kepentingan menjadi isteri solehah menurut Islam. Yang kedua, membantu masyarakat memahami peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang ketiga, menggalakkan penggunaan lagu nasyid sebagai medium dakwah dan pendidikan Islam. Dan sini terdapat rujukan yang sediguna. Dan kata-kata akhir daripada saya, isteri solehah bukan hanya idaman tetapi amanah yang memerlukan ilmu, iman dan keikhlasan. Sekian daripada saya, terima kasih.